Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Irish Melina binti Zafar Ashraf dan berusia 11 tahun. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku cerita. Dalam video kali ini, saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang telah saya baca berjudul Uli. Penulis novel ini ialah Sadidah Hamid Reza yang dilahirkan pada 9 Februari 1964 di Kuala Lumpur. Beliau menghasilkan siri Yang Aisyah dan salah satunya Buli. Buku ini diterbitkan oleh Publishing House Sendirian Berhad PTS. Cetakan pertama pada tahun 2019 dan cetakan kedua 2022. Buku ini mengandungi 180 halaman dan terdapat 7 bab. Apa yang menarik tentang buku ini? Tema Buli yang diangkat oleh penulis Ahmad Rebelin untuk dibincangkan kerana ia berlaku dalam kalangan murid, seperti api dalam sekam. Buli boleh berlaku sama ada buli secara fizikal, lisan maupun cyber. Antara persoalan dalam novel ini, bagaimana cara menghadapi buli dengan berani dan apakah kesan buli terhadap mangsa. Novel ini mengisahkan pengalaman Aisyah Sofia, seorang pelajar baharu yang berasa bimbang untuk memulakan persekolahan di sekolah baharunya. Kerasahan Aisyah timbul apabila dia mengetahui bahawa kes buli sering berlaku di sana. Suasana positif mula tergugat apabila muncul 2 orang pelajar lelaki nakal yang gemar mengusik dan menakut-nakutkan Aisyah. Pelbagai kejadian buruk menimpa Aisyah. Situasi ini menyebabkan Aisyah berada dalam ketakutan dan tekanan, sehingga mengganggu tumpuannya terhadap pelajaran dan kehidupannya sehari-hari. Dalam keadaan tertekan, Aisyah terpaksa mencari jalan untuk mengatasi masalah buli tersebut dan melindungi dirinya daripada terus menjadi mangsa. Sepanjang perkembangan plot novel ini, pembaca akan melihat bagaimana Aisyah belajar untuk berdepan dengan ketakutannya, mendapatkan sokongan daripada Amirah serta kawan-kawan lain, dan menggunakan bimbingan guru-guru bagi menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Melalui kisah ini, Aisyah bukan sahaja belajar mempertahankan diri, malah memupuk sifat keberanian, setia kawan dan kejujuran. Novel Buli menampilkan beberapa watak utama yang memainkan peranan penting dalam perkembangan plot dan menyampaikan mesej. Watak utama Aisyah Sofia perwatakan seorang murid yang berani dan penyabar dan menyelesaikan masalah secara bijak. Watak sampingan ialah pembuli. Penulis menggambar bersikap kasar dan suka menggunakan pelbagai cara untuk mengganggu Aisyah, seperti merosakkan barang dan menghantarkan nota ugutan. Dan yang terakhir, watak rakan-rakan Aisyah setia dan sentiasa memberikan semangat dan membantu dalam menyiasat identiti buli. Memandangkan novel ini mengisahkan perjalanan seorang remaja dalam mengatasi cabaran. Jadi penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami untuk menarik minat pembaca muda. Selain itu, lukisan komik yang menarik dan disertakan dialog yang ringkas. Mesej dan nilai murni yang ingin disampaikan di dalam novel ini ialah 1. Keberanian dalam menghadapi cabaran. Pembaca diajar untuk tidak berdiam diri apabila menghadapi masalah, tetapi perlu mencari bantuan dan bersikap tegas. 2. Kepentingan persahabatan dan sokongan rakan-rakan. Novel ini mengajar bahawa persahabatan yang sejati boleh membantu seseorang menghadapi cabaran dalam hidup. 3. Jangan mudah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Ini mengajar pembaca untuk sentiasa berfikiran positif dan tidak membiarkan kesukaran melemahkan semangat mereka. Antara kekuatan novel ini adalah 1. Isu yang relevan dan bermakna. Novel ini mengangkatkan isu buli yang sering berlaku di sekolah, menjadikannya relevan kepada pembaca muda. Ia membantu membaca memahami kesan buli serta cara
menanaminya dengan bijak. 2. Memberi kesedaran dan pendidikan kepada pembaca. Novel ini mengajar pembaca bahawa masalah buli boleh diselesaikan tanpa keganasan. Pendekatan yang betul seperti berkomunikasi dengan guru, ibu bapa dan rakan-rakan untuk mendapatkan bantuan. Secara keseluruhannya, novel ini boleh dijadikan teladan, terutama kepada golongan pelajar yang sering berhadapan dengan cabaran dan tekanan rakan sebaya. Novel buli bukan sekadar cerita biasa, tetapi juga satu karya memberi pengajaran tentang keberanian, persahabatan dan cara mengatasi buli dengan secara positif. Mari bersama saya untuk menyatakan buli bukan tanda kekuatan, tapi kelemahan akhlak yang perlu dihentikan. Sekian, terima kasih.